Sedap rupanya terung bakar bersantan. Buatnya pun mudah. Sebenarnya dah lama nak cuba, tapi hari ni baru berkesempatan nak buat terung bakar bersantan ni. Mula-mula kita bakarkan kita punya terung ni tadi sehingga agak kehitaman dia punya luar dia. Lepas tu kita kopikkan kulitnya. Disebabkan nak guna tangan panas, saya gunakan penyepit ni. Kemudian kita tumbukkan bahan-bahan seperti bawang putih, lada cili, bawang dan juga ikan bilis yang kita dah goreng. Jangan lupa letakkan sedikit belacan yang dah dibakar. Manakala terung yang kita dah kopik kulitnya tu, kita penyek-penyekkan macam ni. Kemudian kita ambil bawang kecil dalam beberapa biji, bawang putih, kita hiris-hiriskan dia, kita mayang-mayangkan dia dan kita campurkan dengan bahan yang kita dah tumbuk tadi. Mayangkanlah juga sedikit lada cili. Nak banyak mana tu mengikut suka kita. Kita campurkan semua sekali, kita masukkan ke dalam kuali dan kita letak santan secukupnya. Nak pekat macam mana tu terserah kita. Letakkan garam sedikit sebut perasa dan kita kacau sehingga keluar asap je, tak payah mendidih. Lepas tu kita masuk ke kita punya daun selasih ni tadi, kacau-kacaukan rata, tuangkan ke atas kita punya terung yang kita dah penyekkan tadi. Siaplah untuk dinikmati. Cubalah, sedap sangat kalau makan dengan nasi hangat-hangat.